Pernah tak kau terfikir, kenapa dulu rumah zaman 90-an walaupun simple, tapi urusan sidai baju nampak macam lebih mudah? Kalau kau pernah duduk rumah lama, mesti ingat penyidai beroda tu. Besi dia solid. Bunyi roda dia kadang-kadang berkeriut sikit bila tolak. Tapi satu benda yang kita semua tak boleh nafikan. Sekali sidai, memang banyak terus siap. Tak ada istilah kena ulang 2-3 kali. Tak ada pening kepala nak susun ruang. Bila tengok balik konsep penyidai macam ni, sebenarnya dia bawa balik rasa yang sama macam dulu. Cuma versi yang lebih praktikal untuk hidup sekarang. Struktur zigzag yang boleh buka luas tu bagi ruang maksimum tanpa perlu rumah besar. Kau boleh gantung banyak helai baju dalam satu masa dengan susunan yang kemas. Tak bersesak, tak bertindih sampai susah kering. Yang buat rasa lega tu bila kau tak perlu lagi fikir nak bahagi-bahagikan. Baju ikut round, semua boleh terus sidai sekali jalan. Dari baju kerja, tuala, sampai seluar tebal, semua muat. Perasaan tu memang sama macam dulu. Letak semua, jalan. Tak ada lagi ulang kerja sama sampai rasa bosan. Bahagian rod yang direka supaya hanger tak mudah bergerak tu pun banyak membantu. Kalau dulu bila angin datang ada je baju yang meluncur jatuh. Kadang-kadang baru je sidai. Sekali kena angin, jatuh ke lantai, terus kena basuh balik. Sekarang letak je, dia pegang elok, tak mudah berganjah. Rasa lebih tenang sebab tahu baju tu selamat. Tambahan pula, bahagian bawah yang boleh letak barang tu buat ruang nampak lebih terurus. Bukan sekadar tempat sidai, tapi jadi macam satu sistem simpanan sementara. Kasut, baldi atau baju yang dah lipat pun boleh susun dekat situ. Rumah nampak lebih kemas walaupun tengah buat kerja laundry. Roda di bahagian bawah tu pula memang bagi kelebihan besar. Dulu kalau hujan tiba-tiba, memang kelam kabut angkat satu-satu. Sekarang tak perlu. Nampak langit gelap je, tolak masuk. Panas keluar balik. Semuanya jadi lebih cepat dan tak memenatkan. Bila dah letak di tempat yang sesuai, kunci je roda tu terus stabil. Apa yang paling ketara, perubahan kecil macam ni sebenarnya bagi kesan besar pada rutin harian. Dari satu kerja yang selalu buat kita rasa terbeban, jadi sesuatu yang lebih ringan. Tak ada lagi rasa nak tangguh basuh baju sebab malas sidai. Tak ada lagi rasa penat sebab kena ulang benda sama berkali-kali. Kadang-kadang kita ingat nak hidup lebih senang, kena ubah benda besar, kena renovate, kena keluar kos tinggi. Tapi hakikatnya, benda kecil yang kita buat setiap hari inilah yang paling beri kesan. Bila cara kita sidai baju jadi lebih efisien, masa kita pun jadi lebih banyak untuk rehat atau buat benda lain. Kalau kau rindukan rasa senang macam dulu, sekali sidai terus siap tanpa ulang-alik. Ini memang benda yang patut ada dalam rumah. Bukan sekadar penyidai, tapi satu upgrade yang buat hidup harian jadi lebih teratur. Kalau kau dah penat dengan rutin sidai yang tak habis-habis tu, segera check out sekarang dan cuba sendiri beza dia